Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya nak discuss tentang perempuan yang dah mati rasa, hati dia kosong. Maksudnya tawar hati. Perempuan mati rasa atau tawar hati terhadap lelaki biasanya berpunca daripada konflik lah. Konflik yang besar. Berlarutan, rasa tidak dihargai, disia-siakan atau penat berusaha sendirian. Ini adalah kemuncak apabila tindakan pasangan. Sebenarnya saya tak ada pasangan pun. Tadi tulis pasangan, saya tak pasangan. Saya dengan lelaki tu hanya HTS. HTS kalau bahasa Indonesianya HTS kan. Kalau dalam bahasa Melayunya hubungan tanpa status. Tak ada status apa-apa, couple pun tak ada apa-apa. Memang kawan je, kawan. Tidak lagi bermakna, menyebabkan mereka memilih untuk berdiam diri, tidak peduli dan akhirnya hilang perasaan. Memang betul, saya lama-lama hilang perasaan, hilang peduli. Berikut adalah beberapa sebab utama dan tanda-tanda perempuan mati rasa dengan lelaki berdasarkan artikel dan perbincangan blog. Rasa tidak dihargai dan disia-siakan. Apabila kebaikan dan usaha wanita tidak dihargai lama-kelamaan, mereka akan merasa tawar hati dan menganggap kehadiran lelaki tersebut tidak lagi penting. Memang betul, lelaki itu tidak penting lagi bagi saya. Penat berusaha sendirian. Hubungan yang hanya diusahakan oleh satu pihak akan menyebabkan pihak yang lain berasa lelah dan akhirnya berhenti untuk cuba mempertahankan hubungan. Saya rasa macam saya nak berhenti untuk cuba tahankan hubungan ini. Tapi saya tak check pun dia. Konflik berlarutan dan komunikasi dah mati. Dah kurang komunikasi. Masalah yang tidak diselesaikan secara baik dan komunikasi yang terputus membuatkan wanita merasa jauh dan tidak lagi mempunyai ikatan emosi. Tak ada lagi emotional attachment tu. Tanda-tanda perempuan mati rasa. Tanda utama adalah apabila wanita lebih banyak berdiam diri. Sekarang saya memang lebih banyak berdiam diri buat live stream reality tu. Live stream reality Japan tu. Tidak lagi marah. Saya tak marah dah kat lelaki tu. Walaupun saya disakiti banyak-banyak kali. Berulang kali disakiti. Dan tidak lagi menghargai kebaikan atau mempedulikan kehadiran lelaki tersebut. Kesan love bombing dan manipulasi. Kadang-kadang sikap terlalu baik di awal, love bombing yang tidak konsisten boleh menyebabkan wanita berasa keliru, takut dan akhirnya mati rasa. Dan saya akhirnya jadilah perempuan single dekat reality Japan. Tamatlah kisah Nazihah iaitu Jiha. Senyum Jiha, senyum.